Okey, bandingkan nombor. Bandingkan nombor, tulis lebih besar atau lebih kecil. Lihat yang pertama. Okey. 134 lebih kecil daripada 234. Okey. Yang ini. Yang ini mana? Kamu pilih jawapan dekat atas ni. Ini atau ini? 380 lebih kecil ke lebih besar? Tulis. Awak tulis lebih besar. Tulis dekat. Awak pilih jawapan. Okey, C tadi. C 760 lebih besar daripada 319. Okey, D 467 lebih kecil daripada 647. Okey, yang ini murid agak keliru. 15 dengan 51. Okey. 15 lebih kecil lah. Lebih kecil. Ada murid darjah 2 ni biasa dia keliru. Dia ingat 51 dengan 15 ni sama. Ya, tengok. Lebih kecil lah dia. F. Yang ini lebih besar lah bang. 928 dengan 892 lebih besar. Ya, 928 lebih besar daripada 892. Okey. Yang ni 504 dengan 405 lebih apa? Lebih besar. Dan yang terakhir lebih kecil. Ini pun dia orang keliru. Ada murid keliru sebab ada 900 kat depan kan. Awak tengok kat belakang. Tengok nombor kat belakang. 12 dengan 21. 12 kecil. Okey, itu saja.